Kes skandal rasuah Airbus adalah satu kes yang terbesar dalam sejarah korporat, melibatkan bayaran sokongan bernilaian ratusan juta dolar kepada pegawai kerajaan dan syarikat penerbangan di seluruh dunia. Pada tahun 2008 hingga 2015, Airbus didapati melakukan sokongan kepada pegawai kerajaan dan syarikat penerbangan di lebih 20 negara dengan tujuan mendapatkan kontrak jualan pesawat. Pada tahun 2016, Airbus sendiri yang membuat laporan ketidakpatuhan mereka kepada pihak berkuasa UK, Serious Fraud Office ataupun SFO, kerana bimbang dikenakan sekatan terhadap pembiayaan ekspor mereka. Kes ini tamat pada 31 Januari 2020 dengan cara Airbus membayar 4 bilion USD sebagai penyelesaian kes. Terdapat 9 buah negara yang terlibat dalam kes rasuah ini, termasuklah Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Ghana, China, Mexico, Korea Selatan, Taiwan dan Rusia. Kes ini dibicarakan di banyak negara dan penyelesaian utama berlaku di 3 negara utama, iaitu United Kingdom menggunakan Serious Fraud Office ataupun SFO, kedua Perancis menggunakan Procurement National Financiers (PNF), dan yang terakhir sekali adalah Amerika Syarikat Department of Justice ataupun DOJ. Jadi bagaimana skandal ini terbongkar? Airbus pada mulanya disiasat oleh Serious Fraud Office (SFO) UK kerana kegagalan dalam pematuhan peraturan anti rasuah dan penipuan dalam urusan ekspor. Pihak berkuasa mendapati Airbus menggunakan perantaraan antara broker haram untuk merasuah pegawai di lebih daripada 20 negara bagi mendapatkan kontrak penjualan pesawat. Siasatan ini bermula apabila Airbus melaporkan sendiri ketidakpatuhan mereka kepada UK sebagai sebahagian daripada usaha mendapatkan dana dan lesen ekspor daripada UK Export Finance (UKEF). Apakah skema rasuah Airbus? Airbus menggunakan 3 taktik untuk merasuah pegawai dan mendapatkan kontrak. Yang pertama, bayaran secara rahsia, iaitu wang disalurkan melalui akaun luar pesisir ataupun syarikat Shell untuk menyembunyikan transaksi haram. Yang kedua, perantara atau ejen bayangan. Airbus melantik ejen tidak sah bagi merundingkan kontrak dengan kerajaan asing. Dan yang terakhir sekali, pemberian hadiah dan faedah, termasuklah pelbagai insentif seperti tajakan sukan, hadiah mewah dan perjalanan percuma. Tidak terkecuali juga dengan penglibatan Malaysia dalam skandal ini, iaitu kita namakan sebagai skandal AirAsia. Fakta utama yang melibatkan Malaysia ni adalah Airbus didakwa membayar USD 50 juta kepada 2 eksekutif kanan AirAsia dan AirAsia X. Bayar itu diberikan sebagai tajaan pasukan sukan yang berkaitan dengan AirAsia. Invoice ini sebagai balasan bagi pembelian 135 buah pesawat Airbus oleh AirAsia antara 2005 dan 2014. Walaupun Tony Fernandes dan Kamarudin Baranun menafikan terlibat dalam skandal ini, mereka berundur buat sementara waktu bagi memberi laluan kepada siasatan. Tidak terkecuali juga SPRM turut membuka kertas siasatan bagi menyiasat dawan ini. Seterusnya ialah faktor-faktor berlakunya skandal rasuah Airbus. Yang pertama ialah persaingan sengit dalam industri penerbangan. Hal ini berlaku kerana untuk mendapatkan kontrak dengan syarikat penerbangan dan kerajaan. Yang kedua, penggunaan perantara dan ejen yang tidak sah. Hal ini untuk mendapatkan kontrak di pelbagai negara. Ejen merupakan orang tengah bagi menyalurkan wang sogokan kepada pegawai kerajaan atau syarikat penerbangan. Yang ketiga, kelemahan dalam kawalan dalaman dan pengawasan. Sistem pemantauan dalam Airbus lemah membolehkan pegawai syarikat melakukan transaksi mencurigakan tanpa dikesan. Yang keempat, keinginan untuk mendapatkan kontrak kerajaan. Airbus bukan sahaja membekalkan pesawat komersial tetapi juga pesawat ketenteraan. Kontrak ketenteraan sangat menguntungkan tetapi sering melibatkan pegawai kerajaan yang mudah dipengaruhi oleh rasuah. Yang kelima, kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Di beberapa negara, rasuah adalah amalan biasa. Airbus mengambil kesempatan daripada kelemahan undang-undang di negara-negara tertentu dengan menawarkan sogokan tanpa bimbang dikenakan tindakan undang-undang. Yang keenam, tekanan untuk mencapai sasaran jualan dan keuntungan. Hal ini untuk memastikan pertumbuhan keuntungan yang stabil bagi menarik pelabur dan mengekalkan harga saham mereka. Yang ketujuh, penyalahgunaan dana dan struktur keuangan kompleks. Airbus menggunakan struktur keuangan yang rumit untuk menyalurkan wang rasuah ke akaun sulit di luar negara. Wang disalurkan melalui syarikat palsu dan perantara bagi mengelakkan dikesan oleh pihak berkuasa keuangan. Ini membolehkan Airbus menyembunyikan pembayaran haram dalam laporan keuangan mereka. Dalam kes ini, beberapa undang-undang dan akta anti rasuah digunakan oleh pihak berkuasa di Pertama, UK Serious Fraud Office. Akta yang digunakan ialah UK Burberry ACT 2010, salah satu undang-undang anti rasuah paling ketat di dunia. Airbus disiasat di bawah Seksyen 7 yang menyatakan bahawa syarikat boleh dipertanggungjawab jika gagal mencegah rasuah dan wakilnya. Seterusnya, Criminal Finance ACT 2017, penguatkuasaan tindakan dan ke atas syarikat yang terlibat dalam pengubahan wang haram hasil daripada rasuah dan korupsi. Yang kedua, Perancis, Procurement National Financiers (PNF). Akta yang digunakan ialah French Sapin II Law 2016, Undang-Undang Anti Rasuah Perancis yang bertujuan untuk meningkatkan ketulusan dan mengawal sedia syarikat global. Yang kedua, French Criminal Code, Artikel 4351 dan 4353, melarang sogokan kepada pegawai kerajaan asing dan domestik dalam urusan perniagaan. Yang ketiga, AS, Department of Justice and Security and Exchange Commission. Akta yang digunakan ialah
FCPA 1977. Ia digunakan kerana EBAS menggunakan sistem perbankan AS untuk memproses bayaran sokongan. Seterusnya, Money Laundering Control ACT 1986. EBAS disiasat atas kemungkinan pengubahan wang haram melalui akaun luar pesisir untuk menyembunyikan wang haram. Akhir sekali, False Claim ACT menyiasat sama ada EBAS memberikan maklumat palsu dalam kontrak dengan kerajaan AS. Seterusnya ialah hukuman dalam kes skandal rasuah EBAS yang diselesaikan melalui DPA, di mana EBAS mengelakkan pendakwaan jenayah penuh dengan bersetuju untuk membayar denda besar dan melakukan reformasi dalam sistem pematuhan mereka. Yang pertama iaitu denda besar kepada 3 negara, Perancis, UK dan AS. Pada 31 Januari 2020, EBAS bersetuju membayar denda sebanyak 3.6 bilion kepada pihak berkuasa di 3 negara utama yang menyiasat kes ini, seperti yang berikut. Yang kedua, pembatalan kontrak dan tindakan lain terhadap EBAS. EBAS terpaksa memecat beberapa pegawai kanan yang terlibat dalam hal ini. Syarikat juga diwajibkan menjalankan reformasi besar dalam sistem pematuhan mereka untuk mengelakkan kes rasuah ini berulang. Pengawasan ketat oleh pihak berkuasa Perancis selama 3 tahun untuk memastikan EBAS mematuhi undang-undang anti rasuah. Seterusnya ialah implikasi kes skandal rasuah EBAS yang membawa kesan besar kepada pelbagai pihak. Yang pertama, terhadap individu. Kehilangan jawatan dan reputasi tercemar. Beberapa pegawai kanan EBAS dan syarikat penerbangan yang terlibat dipaksa meletak jawatan atau dipecat. Contohnya, CEO AirAsia. Yang kedua, siasatan jenayah dan hukuman penjara. Individu yang terlibat dalam menerima atau menyalurkan rasuah boleh dikenakan siasatan jenayah yang didakwa di mahkamah dan dipenjara. Contohnya, beberapa pegawai kerajaan dan eksekutif syarikat penerbangan di Indonesia, Ghana dan Sri Lanka yang telah disiasat dan didakwa. Seterusnya, kehilangan kelayakan untuk memegang jawatan korporat. Individu yang terbukti bersalah boleh diharamkan daripada memegang jawatan eksekutif dalam syarikat besar atau sektor kerajaan pada masa depan. Kedua ialah implikasi kepada organisasi. Kian kewangan besar dan pembayaran denda. EBAS terpaksa membayar 3.6 bilion kepada kerajaan UK, Perancis dan AS yang merupakan denda rasuah korporat terbesar dalam sejarah. Kejatuhan reputasi dan hilang kepercayaan pelanggan. Skandal ini merosakkan reputasi EBAS, menyebabkan kepercayaan pelanggan dan pelabur terjejas. Kehilangan peluang perniagaan dan sekatan undang-undang. EBAS dan syarikat yang terlibat boleh dilarang menyertai tender kerajaan di beberapa negara akibat skandal ini. Akhir sekali, pengawasan ketat dan keperluan pematuhan baru yang telah dipantau oleh pihak berkuasa Perancis selama 3 tahun untuk memastikan mereka mematuhi undang-undang anti rasuah. Syarikat dipaksa melaksanakan sistem pematuhan lebih ketat bagi mengelakkan rasuah berulang. Yang ketiga, implikasi terhadap negara, kerugian ekonomi dan ketidakstabilan pasaran yang menghadapi kerugian ekonomi. Terusnya, kesan kepada hubungan diplomatik dan perdagangan yang mencetuskan ketegangan diplomatik antara negara kerana melibatkan pegawai kerajaan dan syarikat penerbangan dari lebih 20 negara. Seterusnya, pembaruan dasar dan penguatkuasaan undang-undang. Banyak negara yang memperketatkan undang-undang anti rasuah dan meningkatkan pemantauan ke atas perolehan kerajaan dan syarikat penerbangan. Dan yang paling terakhir adalah langkah-langkah mengatasi isu integriti dan rasuah. Yang pertama, di peringkat individu, menerapkan nilai integriti dan etika kerja, melaporkan kes rasuah dan salah laku dan menolak budaya sokongan dan hadiah. Yang kedua, di peringkat organisasi ataupun syarikat. Yang pertama, menguatkuasakan polisi anti rasuah dan integriti, pelaksanaan sistem pemantauan dan audit dalaman, menghentikan penggunaan ejen atau perantara tidak sah, latihan kesedaran integriti kepada kaki tangan. Dan yang terakhir, di peringkat kerajaan atau negara. 1. Memperketatkan undang-undang dan hukuman, meningkatkan ketelusan dalam perolehan kerajaan, mengukuhkan pengawasan dan pemantauan oleh badan bebas, dan yang paling terakhir adalah menyarai hitamkan syarikat dan individu yang terlibat dalam rasuah. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Itulah sama dengan kes skandal rasuah EBAS kali ini. Kes ini memberi implikasi besar kepada individu, organisasi dan negara, termasuk kerosakan reputasi, kehilangan peluang perniagaan serta ketidakyakinan pelabur. Ia juga menunjukkan bahawa undang-undang anti rasuah ini semakin ketat dan bersifat global, di mana tiada syarikat atau individu yang boleh mengelak daripada tindakan undang-undang. Kesimpulannya, skandal ini menegaskan kepentingan integriti, ketelusan dan tadbir urus baik dalam sektor korporat dan kerajaan. Langkah-langkah seperti penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat, pemantauan ketat dalam perolehan dan perlindungan terhadap pemberi maklumat adalah penting untuk mencegah kes rasuah pada masa depan.